Hai semua dan selamat datang ke sesi penerangan kita hari ini. Kalau anda perhatikan tajuk-tajuk berita antarabangsa sekarang ni kan, ketegangan dekat Timur Tengah tu sentiasa pada tahap mendidih macam bom jangka yang cuma tunggu masa nak meletup. Jadi, pernah tak anda terfikir, apa akan jadi kalau percikan kecil ni betul-betul bertukar menjadi perang berskala penuh? Hari ini kita nak bongkar satu senario geopolitik spekulatif, ingat ya, ini spekulatif, iaitu hipotesis peperangan antara Amerika Syarikat dan Iran pada tahun 2026. Analisis yang kita nak tengok ni dibina sepenuhnya berdasarkan kompilasi data ketenteraan, sejarah dan pandangan pakar strategi. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak jelaskan sesuatu. Kita di sini bukan nak berpolitik atau menyebelahi mana-mana pihak. Matlamat kita 100% objektif. Kita nak bedah simulasi hipotetikal ini untuk faham macam mana landscape peperangan moden sebenarnya berfungsi di atas kertas. Jom kita mulakan. Okey, untuk rungkai senario yang kompleks ni, kita akan telusuri 5 perkara utama. Kita akan mulakan dengan garis masa senario perang tu sendiri, lepas tu masuk ke taktik peperangan asimetri, kesan ekonominya pada rantau tersebut, menoleh sejenak ke sejarah dinasti pahlawan, dan akhirnya kita akan lihat ancaman sebenar zaman moden, iaitu drone kos rendah. Kita terus masuk ke bahagian pertama. Mari kita tengok garis masa senario ni bermula dan betapa pantasnya dunia boleh terjerumus ke krisis. Cuba bayangkan kontras yang sangat mengejutkan ni. Mengikut unjuran pakar, pada 27 Februari 2026, seluruh dunia tarik nafas lega. Oman yang sering jadi orang tengah, laporkan yang rundingan damai nuklear nampak amat positif. Kedamaian seolah-olah dah dalam genggaman. Tapi, geopolitik ni boleh berubah sekelip mata je. Sebab, hanya 24 jam lepas tu, tanpa sebarang amaran, Amerika Syarikat dan Israel melancarkan apa yang dipanggil Operasi Epic Fury. Ini bukan serangan biasa-biasa ya. Lebih 1,000 lokasi di seluruh Iran dihujani bom serentak. Sangat dahsyat. Serangan ini menyasarkan terus ke pimpinan tertinggi sehinggakan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dilaporkan terbunuh. Bayangkan perubahan mendadak dari meja rundingan ke medan perang berdarah yang mencipta kejutan yang serta-merta melumpuhkan diplomasi antarabangsa. Mestilah Iran takkan duduk diam je kan? Konflik ni serta-merta melimpah keluar dari sempadan mereka. Mengikut doktrin ketenteraan, serangan balas Iran terus sasar urat nadi operasi AS di seluruh teluk. Mereka serang pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, pangkalan di Kuwait di mana 3 askar AS dilaporkan terkorban, ibu pejabat armada kelima di Bahrain, hinggalah ke hub komersial di Abu Dhabi dan Dubai. Kenapa lokasi-lokasi sekutu ni yang disasarkan? Sebab mesej Iran sangat jelas. Kalau negara mereka terbakar, seluruh keselamatan, kemewahan dan kestabilan ekonomi negara-negara teluk yang lindung aset AS ni pun akan hancur sama. Ia satu amaran geostrategik yang direka untuk paksa sekutu AS tekan Washington supaya hentikan serangan. Memasuki fasa seterusnya, mari kita teliti macam mana kedua-dua pihak ni sebenarnya merancang untuk bertempur. Kalau tengok perancangan pertempuran, ia bawa kita kepada satu istilah penting iaitu War of Salvos atau Perang Salvo. Ini bukan macam zaman dulu tau, di mana askar lari merentas padang pasir nak pacak bendera kat tanah musuh. Tak, dalam senario ni, Iran tak berminat nak menang perang berdepan secara konvensional. Kemenangan sekarang ni ibarat permainan matematik dan daya tahan. Ia adalah tentang melancarkan peluru berpandu tanpa henti semata-mata nak meletihkan logistik pertahanan musuh. Siapa yang kehabisan peluru pemintas, siapa yang putus dana dan siapa yang hilang semangat juang dulu, itulah pihak yang akan tewas. Dinamik ni disimpulkan dengan cukup tajam oleh pakar teori permainan Profesor Zheng Shekin. Beliau sebut satu realiti yang agak keras. AS dan Israel ada tekanan masa yang kritikal. Mereka perlukan kemenangan pantas nak puaskan hati pengundi kat tanah air. Kajian tunjuk ramai rakyat Amerika menentang pengerahan tentera darat ke Timur Tengah. Iran tahu sangat kelemahan ni. Jadi strategi diorang simple je. Jangan mati, bertahan je. Sebab apa? Kelebihan ketenteraan paling canggih macam mana pun takkan bermakna kalau sokongan politik domestik di Washington runtuh gara-gara kos perang yang melambung tinggi. Dekat sini kita nampak skala perbezaan yang gila. Di satu pihak, kita ada kuasa serangan udara Amerika Syarikat yang amat mengerunkan. Pesawat pengebom raksasa B-52 yang mampu bawa 38,000 kilogram muatan. Memang reka khas untuk carpet bombing, kemusnahan berskala besar. Tapi di pihak musuh pula, ketahanan yang ekstrim. Iran dah kaji kelemahan mereka berdekad-dekad. Mereka pindahkan infrastruktur kritikal macam bandar peluru berpandu sampai 500 meter ke dalam perut bumi, jauh ke bawah lapisan batu pergunungan. Bom biasa memang takkan calar pun. Ini memaksa penggunaan bom penembus kubu atau bunker buster yang sangat terhad. Jadi, ia ibarat pertembungan kuasa udara yang tak dapat dihalang melawan kubu bawah tanah yang tak dapat digerakkan. Tapi ingat, peperangan bukan setakat menang atau kalah di medan tempur. Mari kita lihat kesan limpahannya yang boleh cetuskan taufan ekonomi.
88%. Kenapa angka ni sangat kritikal? Sebab ini adalah peratusan golongan ekspatriat yang tinggal di Dubai. Penganalisis keuangan utama bagi amaran tentang kerapuhan ekonomi moden di rantau tu. Ia ibarat rumah kad yang dibina di atas ilusi keselamatan dan kemewahan mutlak. Cuba bayangkan, kalau satu je drone berjaya tembus pertahanan dan meletup berhampiran pencakar langit ikonik dorang, ilusi keselamatan tu akan musnah serta-merta. Pelabur asing pasti akan panik. Dan ini bakal mencetuskan pelarian modal bertrilion dolar keluar dari rantau itu dalam masa beberapa jam je. Dan impak dia terus melumpuhkan sistem logistik dunia. Ruang udara antarabangsa kat Timur Tengah terpaksa ditutup sepenuhnya yang memang mencekik rantaian bekalan. Laluan penerbangan untuk jutaan jemaah yang nak tunaikan haji dan umrah pun akan terjejas teruk akibat panik keselamatan ni. Dari segi geopolitik pula, keutamaan negara-negara Arab akan berubah secara radikal. Isu teras yang selama ni jadi nadi perpaduan mereka, macam perjuangan Palestin, berkemungkinan besar akan diketepikan. Sebabnya, negara-negara jiran sekarang terpaksa fokuskan seluruh sumber daya untuk uruskan kelangsungan hidup dan krisis kat halaman mereka sendiri. Sekarang kita beralih ke bahagian keempat. Kalau kerajaan sedia ada runtuh, siapa yang akan ganti? Kita kena tengok sejarah. Untuk faham psikologi rakyat Iran dalam senario kerajaan mereka tumbang, kita mesti selam balik parut sejarah tahun 1979. Sentimen ni masih segar bagi dorang. Dulu, Shah Muhammad Riza Pahlawi cuba memodernkan Iran, tapi malangnya menggunakan cengkaman kuku besi dan wujudnya jurang kemiskinan yang sangat luas. Bila Shah bertindak drastik, tukar kalender Islam kepada kalender Parsi dan kemudian berlaku peristiwa berdarah Black Friday pada 1978, kemarahan rakyat akar umbi betul-betul memuncak. Revolusi tercetus, monarki digulingkan dan Ayatollah Khomeini naik memegang kuasa. Sejarah penentangan terhadap autokrasi pro-barat inilah yang sentiasa membentuk minda sebahagian besar rakyat Iran sampai ke hari ini. Dekat sinilah wujudnya satu ironi yang besar. Kalau kerajaan tumbang, pewaris monarki iaitu Reza Pahlavi yang dah berpuluh tahun duduk buang daerah di Amerika, tawarkan dirinya sebagai pemimpin. Langkah pertama yang dia cadangkan, perjanjian Sirus untuk normalkan hubungan dengan Israel. Secara objektifnya, pakar melihat tawaran ini sangat janggal. Cuba anda fikir, bagi rakyat yang pernah bermandi darah menggulingkan bapaknya sebab dilabel tunduk kepada kuasa barat, tawaran penyelesaian ala barat ni dilihat tidak munasabah. Ia menyebabkan beliau dikritik hebat dan dianggap sebagai proksi asing yang langsung tak faham realiti sebenar dekat bumi Iran. Memasuki bahagian terakhir kita, mari kita beralih kepada senjata sebenar di medan tempur yang betul-betul mengubah peraturan permainan. Tengok pada perbandingan matematik yang cukup mengejutkan ni. Sebuah drone serangan kos rendah, contohnya macam drone Shahed, dianggarkan berharga lebih kurang $35,000 je. Boleh beli sebiji kereta biasa. Tapi untuk tembak jatuh drone murah ni, sistem pertahanan terpaksa pakai peluru berpandu pemintas yang harganya cecah $2 ke $2.5 juta setiap satu. Jurang keuangan ni memang gila. Secara ironinya, bila sistem pertahanan tu berjaya tembak jatuh drone musuh, mereka sebenarnya yang rugi besar. Dorang ibarat membakar jutaan dolar ke udara setiap kali butang ditekan berbanding modal ciput je yang dikeluarkan pihak musuh. Taktik ni bertukar jadi mimpi ngeri apabila ia dilancarkan secara kelompok atau swarm. Dalam simulasi serangan ni, bayangkan angka 165, ini adalah jumlah peluru berpandu balistik bersama lebih 500 drone yang dilancarkan secara serentak ke arah satu wilayah sasaran. Taktik swarm ni ibarat anda diserang oleh ribuan tebuan. Tak kisah betapa besar atau canggihnya sistem pertahanan anda, komputer tu akan keliru dan jadi lumpuh untuk mengira serta memilih sasaran yang terlalu padat kat udara. Dan apa yang buat drone ni susah nak dikesan, teknologinya sangat low-tech. Radar canggih berbilion dolar direka untuk cari jet pejuang laju di awan tinggi. Tapi drone murah ni terbang merayap perlahan-lahan ikut kontur bukit dan bangunan. Atas skrin radar, ia cuma nampak macam noise atau hingar biasa, macam sekawan burung atau bunyi trak kat lebuh raya je. Lebih merumitkan lagi, mesin berkuasa rendah ni mampu terbang senyap-senyap sejauh 2,000 km merentas sempadan dan kelompok yang banyak memaksa sistem pertahanan pening kepala nak utamakan yang mana satu patut ditembak dulu.
Tapi kesan yang paling mendalam mungkin bukan pada bangunan tapi pada minda manusia. Peluru berpandu biasa musnahkan sasaran sekelip mata, tapi drone kos rendah ni guna enjin berkipas biasa. Ia keluarkan bunyi dengungan perlahan, macam bunyi mesin rumput yang berliga-liga di udara. Bunyi maut ni anda boleh dengar berminit-minit awal sebelum ia akhirnya menjunam ke arah sasaran. Menunggu dalam keadaan tak pasti, tertanya-tanya bila ia akan jatuh adalah satu bentuk seksaan mental yang melampau bagi penduduk awam. Senjata murah ni tanpa disangka bertukar jadi pengganas psikologi yang meruntuhkan moral masyarakat sepenuhnya. Kita dah tak berada di era Perang Dunia yang ditentukan semata-mata oleh siapa yang ada armada kereta kebal paling banyak. Analisis spekulatif ni buktikan satu perkara yang sangat penting. Peperangan asimetri hari ini dipacu oleh kekuatan algoritma, ketahanan dompet kewangan dan kekuatan psikologi manusia. Apabila sebuah negara kuasa besar perlu bakar jutaan dolar cuma untuk jatuhkan secebis besi terbang harga puluhan ribu, ia memaksa kita merenung kembali apa sebenarnya definisi kuasa. Jadi, dalam perang peletihan yang perlahan tapi melumpuhkan ini, siapa yang sebenarnya mampu bertahan lebih lama? Persoalan ini pasti akan terus menghantui mana-mana perancang strategi dunia hari ini. Terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama saya untuk bedah senario ni. Terus berfikir dan kekal ingin tahu.